Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang labah-labah. Cikgu mahu anak-anak duduk dalam posisi yang betul, dengarkan lagu labah-labah, dan membuat pergerakan jari dan tangan. Mengikut lirik lagu yang didengar, jom mari kita dengar dan buat pergerakan bersama-sama. Anak-anak ikut gerakan jari dan tangan cikgu, ye. Gerakkan jari dan tangan ke atas bila labah-labah memanjat. Jari dan tangan ke bawah bila hujan turun. Mari anak-anak, kita nyanyi bersama-sama. Si kelaba-laba cuba panjat beriji, bila hujan turun cepat-cepat lari. Terbit matahari, air tiada lagi, laba-laba cuba panjat sekali lagi. Okey anak-anak, ihas daripada hasil pembelajaran kita tadi ialah bersyukur dengan anugerah ciptaan Allah kepada kita, iaitu tangan. Dengan menggunakan tangan adalah tanda kita mensyukuri ciptaan Allah. Sehingga jumpa lagi.